Kembali lagi dalam segmen anda pilih yang mana, RX 300 version L ataupun RX 300 Sport. Untuk version L, untuk Sport, dia punya design, kedua-dua ni beza adalah design depan belakang, design dalaman, interior, rim dan juga suspension. Kita tengok untuk yang Sport dulu. Ini untuk bahagian hadapan Sport, dia punya grill lebih besar. Dia punya air vent dekat tepi pun lebih besar. Design bumper lebih ke arah sporty. Okay. Untuk bahagian rim, ini adalah design untuk Sport punya rim. Saiz sama, kedua-dua model, kedua-dua spek. Saiz 20 inci, cuma design berbeza. 360 camera. Sport dia ada badge dekat sini. Ini bahagian body. Sport ni dia ada macam-macam variant lah. Ada yang panoramic, ada yang sunroof saja, ada yang ada power seat, macam-macam. Tapi base model dia Sport dan juga luxury. Yang kebanyakannya dealer akan bawa masuk. Ni untuk bahagian belakang. Lampu sama, cuma bumper belakang Sport punya macam ni. Dia ada bersegi. Memang menunjukkan dia sporty punya RX 300 lah. Untuk bahagian dalaman, Sport ni datang dengan, kebiasaannya datang dengan warna merah. Ada warna hitam tapi harga mahal sikit. Sebab apa mahal? Memang dekat Jepun, kalau owner Jepun tu masa beli baru, dia request warna hitam, dia kena tambah duit. Ni. Beza kepada tema color dia. Ni untuk door trim hadapan. Power seat, memory seat. Ni bahagian seat. Seat Sport dia lebih sporty. Lebih pegang driver tu untuk ke arah sporty drive. Dan juga suspension, kalau sporty untuk model Sport ni dia lebih sporty. Dia ada stiff sikit. Untuk menceluk-celuk tu lagi lancar. Okey, bahagian lain, reka bentuk lebih kurang sama, cuma tema berbeza. Kita tengok dekat version L pula. Version L punya design bumper depan, dia punya grill macam ni. Kecil-kecil sikit. Dia punya air vent pun kecil sikit. Kalau macam Sport tadi besar, dia punya design bumper lebih ke arah simple. Dia punya design rim macam ni. Ni design rim untuk version L. Saiz sama. Untuk bodi kanan, bodi kiri kanan sama. Yang berbeza bumper belakang. Untuk version L, dia tak ada tajam-tajam depan tu. Dia lebih simple je. Atas sama. Dalaman boot pun sama. Untuk seat belakang, interior, tema interior, kalau version L ni datang dengan dua color coklat